Apa boleh? Kalau tuan-tuan tak lapor polis, tuan-tuan bersama menyokong mereka, betul? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak menyokong, tuan lapor polis. Kalau tak nak lapor polis, jangan menyokong. Jangan sokong penyambut. Betul? Kita nak hancurkan penyambut. Hentikan penyambut. Ini baru tabung haji. Belum yang lain-lain lagi. So kita harap rakyat Malaysia dengar, baca, faham, jangan buat fitrah. Teruskan bersama-sama kerajaan Malani. Teruskan supaya kita tidak difitnah, tidak dibodoh-bodohkan. Sebab duit ni duit kita. Orang boleh sakar duit kita, kita boleh gelap lah. Kita boleh tegap, kita boleh sokong. Mana boleh? Jadi kita minta tuan-tuan dengar, baca, faham. Jangan dengar orang-orang yang tak tentu arah ni memberi pandangan, membuat fitnah, membuat anda yang songsang. Boleh tak lapor polis? Kami dah buat, minggu lepas kami dah buat, dan sekarang ni kita tengok dah ada 3-4 pendakwaan. So tahniahlah. Tahniah kepada kerajaan, tahniah kepada polis, tahniah kepada SPRM. Ini yang kita minta. Bukan kita cakap buat dakwah. Jadi kita teruskan perjuangan selagi tidak dapat siapa yang bertanggungjawab dalam menyalahgunakan tabung haji, selagi itulah kita kena buat protes dan tekanan kepada tabung haji. Boleh tuan-tuan? Okey, kita bagi siapa nak cakap lagi? Ustaz Safian. Okey, hancur penyambut. Dakwah penyambut. Tangkap penyambut. Dijemput kepada sahabat saya untuk menyampaikan. Terima kasih kepada Meja Ghazali kita, Meja Bersara Ghazali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat kepada semua. Dan saya berdiri di sini tuan-tuan adalah satu isu yang kita sama-sama ketahui. Sebelum itu kita mengucapkan ribuan terima kasih, tahniah kepada penganjur kita pada hari ini yang dengan berani untuk menganjurkan satu perhimpunan di hadapan menara tabung haji ini bagi meluahkan, bagi menzahirkan rasa tidak puas hati ke atas sakau dana tabung haji. Setuju tak setuju? Terima kasih juga kita ucapkan kepada PDRM yang ada dekat sini untuk menjaga keamanan. Terima kasih kerana tadi saya dengar melalui walkie-talkie PDRM yang saya ada di sini sebagai pengerusi 11. Terima kasih. Baik tuan-tuan, satu laungan kepada diri kita, tepukan kepada semua yang hadir ini tuan-tuan. Dengan semangat kita berada di sini tuan-tuan. Baik, terima kasih. Apa yang saya nak bagi tahu bahawa kita menyokong penuh sokongan yang kita berikan, kita akan terus berikan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Jangan takut, jangan gentar, teruskan isu untuk dedahkan siapa yang sakau isu tabung haji ini tuan-tuan. Tidak ada kita gentar sebarang desakan politik daripada kawan maupun lawan yang ada bersama-sama kita di dalam perjuangan ataupun di luar perjuangan. Isu ini adalah isu duit umat Islam yang nak pergi haji. Mana boleh sakau? Tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu, ini RCI telah dedahkan isu daripada 2014 sehingga 2020. Ini telah didedahkan oleh RCI, Suruhanjaya Siasatan Diraja, dengan jelas mengatakan bahawa ada campur tangan politik dalam isu melibatkan tabung haji ini. Ini jelas tuan-tuan. Kalau kita tidak mempercayai siasatan Suruhanjaya Diraja, siapa kita nak percayai lagi tuan-tuan? Ini kita nak bagi tahu, bukan dia orang ini bersalah, tetapi
Tetapi dia orang ini telah didedahkan, telah dibagi tahu ada campur tangan politik menentukan lembaga pengarah. Ini campur tangan politik ini tuan-tuan, di dalam duit kita tabung haji ini tuan-tuan. Ini duit umat Islam. Mereka nak menyatukan ummah, tetapi duit umat Islam ini telah disakau tuan-tuan. Sakau, sakau. Sakau, sakau. Tangkap sakau. Tangkap sakau. Sakau, sakau. Sakau, sakau. Dakwa sakau. Dakwa sakau. Tuan-tuan, RCI juga telah mendedahkan bahawa lembaga pengarah tabung haji ini ada adik-beradik dia orang dalam syarikat yang berniaga dengan tabung haji. Bukankah ini konflik of interest? Ini konflik of interest. Tidak ada integriti. Perlu dedahkan siapa syarikat yang ada adik-beradik lembaga pengarah ini. Setuju tak setuju? Tunggu apa lagi? Perdana Menteri dah dedahkan, dah bongkarkan isu RCI ini secara publik pada bulan Julai ini. Kemudian mereka cakap tidak ada sakau, tidak ada pendawahan, tidak ada penyelewengan. Hampa tunggu satu-satu akan dikutip di rumah-rumah hampa. Setuju tak setuju? Yang mana pencen akan dikutip di rumah, yang mana ada bersara akan dikutip di rumah, yang mana dulu pegang jawatan dalam tabung haji boleh terlepas atau tak boleh tuan-tuan? Tak akan lepas. Kita akan desak kerajaan untuk ambil tindakan. Setuju tak setuju? Hampa boleh bising. Kita sebagai rakyat, kita akan berikan sokongan. Kita akan sokong yang amat berhormat Perdana Menteri untuk perlu ambil tindakan. Jangan ganggu siasatan. Jangan ganggu SPRM. Biar siasatan ini berlangsung. Biar siasatan ini terus berjalan. Siapa salah, bawa ke mana? Mahkamah. Setuju tak setuju? Kita nak bagi tahu, jangan hubung kerajaan. Nak tarik sokongan, melingkuk tarik. Setuju tak setuju? Menang di negeri belum tentu apa menang di dalam kerajaan persekutuan. Ini bukan isu politik. Ini adalah isu melibatkan duit umat-umat Islam yang menjarum untuk ke tanah suci. Ini sakau perlu dibuat apa tuan-tuan? Perlu ditangkap, tangkap, tangkap. Tangkap sakau. Dakwah, dakwah. Dakwah sakau. Hidup, hidup. Hidup Islam. Tangkap, tangkap. Tangkap sakau. Ini tuan-tuan. Boleh cakap lagi ya? Tak boleh. Teruskan. Tuan-tuan, ini kita buat iklan lagi. Ayat nanas. Ayat nanas ada di depan. Sampai ramai-ramai kawan kita berniaga tuan-tuan. Baik. Lagi. Lagi. Ini sahabat lama ni. Lagi. Baik tuan-tuan. Ini kita dah dedah. Meja. Bagi itu. Apa yang saya nak bagi tahu? Wadah. Geng-geng mereka nak serahkan. Isu RCI ini memang dia orang akan bercakap. Mereka tidak bersalah. Memang mereka ini bersalah atau tidak perlu ditentukan di mahkamah. Ini perlu